Matematik tingkatan 2 bab 1 pola dan rujukan. Macam mana kita nak jawab soalan C ni? So kat sini kita boleh nampak 28, 32, 128, 512. So peningkatan yang sangat tinggi. So kat sini kita boleh nilai ianya adalah darab. Betul tak? So macam mana kita nak tentukan dianya positif ataupun negatif ataupun darab ataupun bahagi. So kita boleh kira dulu. 8 tolak 2 sama dengan 6. 32 tolak 8 sama dengan 24. So nilainya tak sama. So bukan tolak. So macam mana pula guna formula darab? So kita boleh darabkan dulu. 2 darab 4 sama dengan 8. 8 darab 4 sama dengan 32. So jawapannya 32. So macam mana kita nak tentukan? Menggunakan formula bahagi. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan 4. Betul tak? So yang ni adalah darab 4. So yang berikutnya adalah 32 bahagi 8. 32 bahagi 8 sama dengan 4. So ini juga darab 4. So yang ni juga adalah darab 4. 128 bahagi 32 sama dengan 4. Yang ni juga 512 bahagi 128 sama dengan 4. Jadi kat sini semuanya darab 4. So kita boleh tulis jawapan dekat sini. Mendarab nombor sebelumnya dengan 4. Jadi ini adalah jawapannya. So kita boleh cari dengan buat pengiraan satu per satu, tambah ataupun negatif ataupun darab ataupun bahagi. Mudah je kan nak jawab soalan ni?